Assalamualaikum. Saya tunjuk lagi sekali cara untuk pasang rak kasut portable. Okey. First sekali lipat dulu. Jadikan dia petak. Lepas tu lipat awal dia. Dalam buang dia punya petak ni. Dia dah potong siap-siap. Kita just buang je. Okey. Ini kita buang. Masuk ke dalam, kita masukkan lock. Kita masukkan dalam ni. So dia dah lock di dalam macam tu. Okay. Dia dah lock juga. So yang ni depan lipat ke dalam, lipat ke dalam. Dia kita masukkan sebab dia ada seal lah. Dia lock sini 1, 2, 3. So semua ni adalah lock. So kita masukkan belah sini dulu. Daripada benda ni masukkan dulu sini, kita masukkan yang bagi atas masukkan dulu sini. Ok, dia lock. Dan last sekali masukkan hujung-hujung ni sampai dia kelip. Dia akan punya kelip ni. So dia dah lock. Sekarang nak tunjuk macam mana cara untuk sambung. Cara untuk kita sambung dia. Okey. Tu satu. Okey. Satu ni. Okey. So satu kat bawah. So boleh nampak tak lubang? Atas ni ada lubang, ada dua ni. Lepas tu tepi ni ada macam lubang juga. Sini pun ada lubang, ada tempat buka juga. Dengan kat belakang pun ada tempat buka. So semua ni ada function sebenarnya. Okay, first sekali untuk sambungkan atas dengan bawah, kita pakai seal kat sini lah. Ni lock dia, ni bawah, ni bahagian atas ada dua lock. So macam tadi, so kita letak ke tepi, slide ke sana, slide ke kanan. Okay, so dia dah lock. Dah lock macam ni. Okay. Sebab depan dah lock. So tapi tengok belakang terangkat kan, macam tak cantik lah bila terangkat macam ni. So apa yang boleh buat adalah belakang sebenarnya dia ada lock bawah ni. So kita keluarkan bawah dia, bawah ni keluarkan macam tadi juga, sama juga. Sini masuk dekat lubang ni, lock situ dan masuk ke lubang depan ni. Okey, so melekat. Okey, jadi apa fungsi yang tepi pula? Yang tepi ni fungsi untuk sambung. Okey, ni sambung dengan tepi bawah, nak bagi dia lagi kukuh lah. Okey, faham? So dia akan sambung kat atas ni. Macam mana cara dia? Bawah pun ada. Okey, bawah ni akan sambung dengan belah bawah sini. Belah bawah sini dengan belah bawah. Okey. Macam mana cara untuk sambung yang tepi? Contohnya purple ni. So kita sambung dulu depan. Depan pun lock macam tu. Pasang atas dulu, selak ke bawah. Okey. So kita selakkan di atas ni.
selak pula dia ke bawah. Jadi macam tu lah. So ni dah pukul. Oh, tu selak. Oh, dia dah bergabung antara empat. Kita ambil lagi satu. So first tadi lah. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.